Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, setakat ini pihaknya masih belum melantik mana-mana pegawai akhbar atau pegawai khas secara rasmi. Syed Saddiq berkata demikian bagi menjawab bantahan sesetengah pihak berhubung pelantikan penganjur acara berbuka puasa Big Iftar tahun lepas, Numan Afifi sebagai pegawai akhbarnya. Numan merupakan pentadbir bagi kumpulan WhatsApp untuk menyelaraskan jadual kerja Syed Saddiq dan pihak media selepas anggota Parlimen MUA itu memenangi pilihan raya umum ke-14 lalu. Beliau juga sebelum ini memperkenalkan diri sebagai pegawai akhbar kepada Menteri Muda berkenaan. Bagaimanapun, pelantikan itu mencetuskan kritikan sesetengah pihak yang mendakwa individu yang menjuarai gerakan lesbian, gay, biseksual dan transseksual tidak sepatutnya dilantik sebagai kaki tangan kementerian berkenaan. Ketika dihubungi, Numan mengulangi kenyataan Syed Saddiq bahawa masih belum ada pelantikan rasmi dibuat bagi mana-mana jawatan dalam pejabat menteri berkenaan. Menyifatkan Ketua Pemuda Bersatu itu sebagai rakannya, Numan yang merupakan seorang bekas pemimpin pemuda DAP berkata, beliau kini memainkan peranan membantu Syed Saddiq sehingga setiausaha akhbar baru dilantik. Menurut Numan, Syed Saddiq juga telah mengeluarkan kenyataan terbaru di media sosial untuk membuka permohonan kepada sesiapa yang berminat bekerja di pejabatnya. Temakan Malaysia kini pada directory dalam talian kaki tangan kementerian itu mendapati nama Numan dinyatakan sebagai pegawai khas, namun pautan untuk butirannya kini sudah tidak dapat diakses.